harapan saya pelajar tingkatan 1 atau murid tingkatan 1 ni akan jadi anak yang baik, anak yang beradab, berakhlak mulia, di samping itu berjaya dalam akademik dan juga kurikulum. Itulah harapan. Memang harapan tu tiap-tiap tahun kita mengharapkan macam tu, insya-Allah. Apakah cikgu harapkan kepada murid tingkatan 1 untuk bidang kurikulum pada tahun ini? Okay, terlebih dulu saya ucapkan selamat datang kepada para pelajar tingkatan 1 yang mendaftar di SMK Paya Besar pada tahun 2026 ini. Harapan cikgu pada para pelajar tingkatan 1, semoga mereka ini aktif, berdedikasi dalam memberi sumbangan ke arah kecemerlangan kurikulum kepada PABES. Kerana sekolah PABES ni sebenarnya merupakan salah satu sekolah yang sangat aktif dalam bidang kurikulum. Jadi saya harap pelajar tingkatan 1 ni akan terus membuat kesinambungan dalam bidang kurikulum. Sebagai guru bimbingan dan kaunseling, saya mengharapkan pelajar tingkatan 1 yang baru mendaftar di SMK Paya Besar dapat hadir ke sekolah dalam keadaan yang ceria, emosinya stabil, dan jika ada apa-apa masalah boleh berkunjung ke bilik bimbingan dan kaunseling SMK Paya Besar. Assalamualaikum teacher. Waalaikumsalam. Sebagai penyelaras tingkatan 1, macam mana sambutan tingkatan 1 pada hari ini? Alhamdulillah, proses pendaftaran hari ini berjalan dengan lancar, meriah. So kalau kita tengok semua ibu bapa pergi ke kaunter-kaunter dengan lancar lah, tak ada yang menunggu lama. So kerjasama yang baik dari semua ibu bapa dan pelajar. Alhamdulillah. Okey, perasaan saya sebelum tu terima kasih kerana sudi memilih SMK Paya Besar sebagai sekolah untuk tingkatan 1 lah, untuk belajar untuk tingkatan 1 untuk tahun 2026. Dan perasaan saya sangat berbesar hati dan bangga kerana ibu bapa dan pelajar datang membeli barangan di koperasi, membuat pendaftaran dan menghantar dokumen-dokumen untuk diproses oleh guru kelas dan pihak sekolah. Terima kasih cikgu. Sama. Perasaan pakcik happy serta gembira sikit sebab anak pakcik ni yang last kali masuk sekolah. Awak lain besar-besar belaka. Tanggungan pun kurang sikit lah. Gitulah. Mungkin dia sekolah sini, cikgu semua baik-baik. Betul, kaki tangan sini pun baik. Okey, pakcik minta macam tu lah. Sekian, terima kasih. Perasaan saya bila anak sudah masuk tingkatan 1 ni, perasaan gembira lah. Lagi satu, saya rasa macam saya menaruh harapan kepada anak saya supaya sekolah ni boleh bagi anak saya kecemerlangan, harap boleh membantu dan juga mendapat kejayaan. Okey, terima kasih.